Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu, tepat 4 bulan 4 bersama dengan tepat 15 Syawal 1447 Hijrah. Pagi ni mai dengan berita Islam ya Allah nah. Kita pergi di Perek Saharat dengan Iran, Isra dengan Iran nah. Hari Morai ni hari yang 30 ni. Perang di antara dua saat ni nah. Banyak orang sebulan lebih dah nah duk perang nah. Morai ni Iran tu baik koyak nah kata boleh berdeh kapal tu baik perang Saharat dua te jatuh. Kapal tu baik perang dua te jatuh. Lepas tu pula boleh berdeh kapal tu baik baling. Kapal baik baling musim ni tu. Boleh berdeh kapal tu baling jatuh dua te. Makna kata semoga ini kapal tu Saharat 4 te semua jatuh. Saharat sendiri pun tu mengaku kata kapal tu perek F-15 kena berdeh jatuh di Iran. Lepas tu lagi Saharat mengaku pula kata orang bawa kapal tu saat ni nah. Bawa kapal tu hak jatuh saat ni tu. Temung dah seorang, boleh tolong seorang. Ada seorang lagi nak tak temung lagi. Saharat tengah duk cari. Orang bawa kapal tu buat dia nah. Hak seorang mula-mula temung tu pok jaga cari lah. Pok dia mai hantar kapal tu buat cari turun tengok. Bukan turun. Tu rendah duk cari. Suk-suk temung sekor. Boleh klik tolong boleh. Ada seekor lagi pok yo duk cari masalah ni. Jatuh di timur mana? Hak ni pok yo duk cari lah. Tu. Pok yo duk cari ni, ambil kapal tu apa dah? Kapal tu baling duk cari ni. Sok-sok dia tu tinggi, boy duk cari hak jatuh saat ni nah. Orang bawa kapal tu atas ni. Tu rendah. Tu rendah yang cari ya. Tengok. Kita tengok hak berlaku semua orang ni gapo nah. Teka fok Saharat buk masuk nak pergi bang dalam Iran. Nah, Iran berdeh jatuh 4 UT saat ni nah. Jatuh 4 UT saat ni tu. Setengah daripada nah berita tu baik kata hak rai saat ni. Fok dia boleh tolong seekor. Hak seekor lagi hak rai tu berita tu baik kata kena Iran igak boleh. Hak ni kau le berita tu baik kata Iran boleh higak dah sekor. Nah Iran boleh higak sekor nah. Hak ni berita tu baik-baik tu nah Iran tahu boleh higak sekor. Tu dia. Lepas tu hak sekor lagi, ada sekor lagi duk mana, duk cari. Belah Iran pun duk cari juga. Nak higak boleh juga sekor lagi duk di mana. Kapal tu jatuh saat ni tu. Ada orang panggil apa? Nak turakib. Nah, nak turakib orang nego dalam Iran. Dia tu baik prakak kata dia temung orang bawa kapal tu tahan Saharat saat ni hak jatuh saat ni. Dia temung nak 10 juta. Dia prakak nak 10 juta. Tahan Iran pula pelakak pula nak pula 2 juta jadi 12 juta. Dia temung boleh higak mari 12 juta baik lagi. Hak ni Iran pelakak. Nak terokik pun nak juga. Tu. Pas duk tak lama dah ada seorang lagi pelakak pula. Hak ni toke buat lomong ai. Pelakak duit juga kata nak pula 4 juta pula. Dia temung dia boleh higak hatta boleh orang bawa kapal tu hak jatuh saat ni nak pula 4 juta. Jadi ni belah lah. Tapi akhir bunyi kata naik sampai 20 juta dah. 20 juta duit sia lah. Dia boleh higak seekor saat ni hatta aja nak 20 juta. Tu dia. Tengok pakak cari nak orang Iran lagi cari tak tahu lah. Duk pada masa itu jatuh di mana. Dia temu dulu kaya. Lepas tu kita pergi tengok surat khabar. Ada satu surat khabar dia kata lah.
kapal tu hak tinggi hak tu noh duk cari for dia tu nah kena berde sebab tu noh lajak mula-mula sute aja jatuh hak ni nak pergi cari for dia duk mana saat ni tu noh kena berde pula sute jatuh pula sute makna kata kapal tu pergi 2 teh kapal tu baling 2 teh hak 2 teh hak akhir ni duk cari duk cari bob kena berde pula jatuh pula tu 2 jadi 4 lah hak ni hak duk berlaku Morai di Iran Morai Pok yo pun mengaku nah pok Sahara sendiri pun kena berde sungguh kapal tu paper pok yo kena berde sungguh jatuh tu habis dalam Iran kita tengok di Isra Morai ni Iran berde masuk di kawasan Negev ni satu tempat di padai pasir nah tapi di mana ni dia ada rongan ada gapo banyak sebab rongan-rongan dia tak padai pasir pok Isra di rongan Morai ni kena bang dah kena caruak hak nyala rongan ni rongan ni buat gapo tak cerak juga nah tapi satu rongan kena caruak nyala di Negev lepas tu di Kuwait kita pergi di Kuwait pula Morai hari Jumaat Morai nah di Kuwait ni kena juga caruak Iran boleh caruak gi bang rongan buat air tawar dia duk tepi lak lah dia seru air laut buat air laut jadi air tawar kok nak makan nak apa nah kena bang juga semua Morai nah Iran tak caruak gi tem di mana ni punah rongan buat air tawar ni punah Morai nah belum pada ni seminggu Kuwait ni kena dah kena Iran bang kapal muat minyak ni penuh minyak atas kapal tu nah kena tem juga tu kapal Kuwait duk cak di Dubai nah bob kena di mana tu hancur nyala kapal muat minyak hak Kuwait tu masalah ni kawasan ni kena habis Arak kena habis tu kira tu duk masuk campur dengan Sahara pakai kena habis di mana tu kita pergi luar sikit ni di Kongo nah kita pergi di negeri Kongo ni negeri orang kulit hitam juga di Afrika juga di Kongo ni satu tempat gapo ni di tengok sana ni mati 43 orang dah di Kongo ni lah 43 orang kena jomti fok berontak dalam Kongo tu mari benda di mana ni nah tu lepas tu raja Kongo kata fok berontak ni ada fok air duk sakut dengan fok air juga mari benda Morai ni hari Khamis mati 43 lepas tu umuh pak cacun umuh rakyat le Kongo kena bakar 44 buah nyala bes ni berlaku di wilayah Bafwa nah bandar Bafwa di wilayah Ituri dalam Kongo ni di kawasan negeri hitam ni ada berlaku semua Nigeria berlaku benda banyak juga di Kongo pula tu nah mampu banyak nah bagi ni sekadar ni saja nah berita Cong Islam jalan nah tolong saya baca tengok banyak lagi tambah berita boleh kapan mana boleh duk mana boleh ya doa lah bergazah selamat berjaya nah pagi ni assalamualaikum